perempuan dia suka physical touch semua tu. I naklah you macam sentuh-sentuh I ke macam tu. Faham tak? Sentuh. Touch. You kenapa? I rasa macam dah tak ada spark. Tak ada spark? Oh. Kebetulan hari ni I bawa ni. So ambil ni. Nah. Apa benda ni? Ni nama dia spark plug. Spark plug ni menghasilkan spark. So bila you kata tak ada spark, I bagi you spark plug ni. So kita ada spark. Ya Allah. I rasa kan kita ni patut putus je. Itu je senang. Kenapa pula? You tengok tu. Oh, sayang. Kenapa muka awak merah ni? Tu. Cantiknya you hari ni. Malu lah. Tu. Ayang. Hai. Tu. Bestnya dapat dah. Last sekali sana. I nak macam tu. I nak macam tu, Rizal. Maksiat tu. Tu bukan maksiat. Tu love language. Hai. Love pun ada language. Ingatkan language ni ada body language je. Kelakar ke? Kelakar. Benda ni simple je tau. Kalau you tak tahu nak buat love language terhadap I, kita putus je. You boleh pergi balik dekat girlfriend you tu, ex-girlfriend you tu. Tengok, asyik intai orang macam orang gila creepy. Nak tahu tak? Lelaki kena pandai tahu ambil hati perempuan. Okey? Kena jadi unpredictable. Faham? Simple kan? Nampak. Geli. Unpredictable. Okey. I akan tunjukkan effort I untuk cari love language yang you suka. Nantikan. You tunggu. Coming soon. Bukan kau lagi, Le. Kenapa tak lintas? You tak tahu love language tu apa? Apa? Tu. Oh, I tahu. Act of service. Okay. Boleh itu? Zen's red carpet for you, baby. Let's go. You all, tunggu kejap. Rodet. Hey, cik. Tak boleh lalu sebab girlfriend saya nak lalu. Sebab apa kena bagi laluan kat dia? Lagipun, ini bukan zebra crossing. Cik. Ni, kad merah. Sebab dah menghina perasaan saya dan girlfriend saya. Kau tak apa sama ni? Macam bong je. Sabar, saya belum saman lagi. Sekarang ni saya terpaksa saman cik sebab tak nak berhenti untuk girlfriend saya. Sekarang ni perasaan girlfriend saya yang paling penting dekat dunia ni tau. Perasaan cik tak penting sebab dia tu main karakter. Cik ni watak tabahan je, kadang-kadang blur, tak nampak. Ini berdebah apa ni? Sama pun tak apa. Macam bong betul. Apalah pula ni? Ni sekarang ni lagi satu saman. Nah. Aku tak sebab barang satu ni. Aku dapat lagi satu saman. Kenapa ni? Ini sebab awak dah menggores perasaan dan hati saya sehingga ego saya tercalar. Habis perasaan saya ni macam mana ni? Kerja saya macam mana pula ni? Aku nak buat apa ni? Baik, yang terpaling mulia nak lalu ya. Tolong buka baju. Tolong buka jalan. Over. Diumumkan ketibaan yang mulia untuk melintasi jalan raya ini. Jemput. Jemput. So, macam mana act of service I? Ada ngam ke?
Apa lagi? Tengok tu. Sana. Tahulah. I nak quality time. Macam tu. Kita faham ke? Kemudian murid-murid, para mesuara melarikan diri ke Melaka. You merepek apa ni? Kata nak quality time. Allah. Pelik lah dia ni. Apa? I tahu. Ha? Jam? Jam? Ni jam mahal dan berkualiti tinggi. Maksudnya bila kita tengok masa dekat jam ni, kita sedang tengok quality time. Merepek merepek dia ni. Pula. Cantik dah awak hari ni. Oh, iya ke? Ha. Baju awak pun cantik dah hari ni. Bahagia kan kalau orang puji-puji kita? Kita nak puji I ke? Ha? Puji you? Alah, puji. Apa sebab nak puji awak? Ya bodoh. Tu nama dia words of affirmation. Oh, okey. Cantiknya awak ai. Guys, tengok betapa cantiknya dan betapa beautifulnya, betapa yang terpering-perintinya di dunia ini, guys. Dan dia ni tak dapat menandingi Miss Cosmo World, Miss Universe. Dan segala-galanya dah lah tinggi, cute mood, kuyus. Berat dia tak pernah naik, guys. Tak lah, malu. You? You tak ada ke love language macam physical touch ke? Kenapa? Taklah. Perempuan dia suka physical touch semua tu. Ha? I naklah you macam sentuh-sentuh I ke macam tu. Faham tak? Sentuh. Touch. Oh, you nak I touch you. Okey. I touch you dulu Bukan yang macam tu. Maksud I yang macam usap-usap, sentuh-sentuh, macam tu. Dia macam sentuh-sentuh, pegang-pegang macam tu. Oh, faham. Bukan macam tu, bukan. Habis tu? Maksud I macam usap-usap ke, pegang-pegang ke. Bukan yang teruk-teruk tu. Tapi macam dosa je. Oh, okey. Apa naknya? Wow, sebenarnya. Serius lah? You tak ada ke love language yang macam bagi hadiah? Surprise macam tu, ada tak? Bagi hadiah? Bagi hadiah. Yelah, perempuan dia suka kalau kita buat surprise untuk dia, bagi hadiah dekat dia. Dia suka. Perempuan ke atau cuma you je macam tu sebenarnya? Tak kisahlah siapa-siapa pun. Tapi bagi je lah I hadiah. Tu pun kalau you sayang lah dekat I ni. Kalau lah. Oh. Dah lah, I nak balik. Okey. Kita jumpa esok. Tak nak. Esok, I demam, I nak MC 10 hari. Jangan serius. Esok itu, Mam. Yelah, esok. Mungkin dia nak aku surprise dia hadiah kot. Mana Delisha ni? Telefon tak angkat, WhatsApp tak balas. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Kat sini rupanya. Mesti dia suka hadiah ni. Sayang! Oh, percuma kau. Izan. You buat apa kat sini? Surprise. I ada belikan hadiah untuk you. Hadiah ni? Tak pernah lah dibuat orang bagi hadiah macam ni kat girlfriend dia. Tapi surprise kan? I ingat kata-kata you yang perempuan ni sukakan surprise. So, here we are. I think I'm better you balik. Kenapa pula?
Sebab dia tak nak lelaki bodoh macam kau. Kau siapa? Aku boyfriend dia. Aku boyfriend Delisha yang delicious tu. Kenapa? Ada masalah? Baby, I've got something for you. I beli kereta Honda ni cash tau. Tak mainlah ikut sistem Yahudi. Katakan ini tidak benar, Delisha. Tak. Ini benar. Adakah aku bermimpi? Kejap. Itu pelempang physical touch, okey? Kau tak mimpi pun. Kau kena terima kenyataan yang aku dah tak nak kau. Sebab kau tak ada apa-apa. Tapi Delisha, I belikan hadiah ni untuk you. Guna duit saving I dari akaun EPF, akaun 3 tau. Ni. Hello. Akad hadiah ni. Ni, ada ni. Boleh pergi mampus. Okey? Sampai hati you buat I macam ni, Delisha. Apa yang ada pada dia ni? Apa love language yang you suka sangat kat dia ni? Tak ada. Dan kenapa you suka dia? Sebab dia ada Honda. Dia kaya, raya, percaya. Kau ada apa? Kau ada kurap je. Jom sayang, kita balik. Jom, jangan layan kucing kurap ni. Akan berjangkit kat you sifilis ni. Awak. Awak janganlah sedih-sedih. Saya kan ada. Fatin. Saya ada soalan. Gayung tu awak guna lagi tak? Tak kot. Kenapa? Boleh tak awak hadiahkan untuk saya? Sebab saya lama tak mandi. Nak mandi kat sana. Nak ikut tak? Pergilah mandi dulu. Pergi mandi dulu, lepas tu awak ikut. Okey. Bye.